Datang dah gila. Apa? Hak rakyat Malaysia dirampas warga asing. Warga Malaysia sangat geram dengan kondisinya saat ini, di mana, di bulan Ramadan seperti ini mereka bisa lancar berniaga di bazar Ramadan. Akan tetapi, sepertinya warga Malaysia susah untuk dapat izin. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan warga asing di Malaysia. Mereka lebih mudah untuk mendapatkan izin dan tempat yang baik dibanding dengan warga lokal Malaysia sendiri. Bahkan, tidak jarang punya warga lokal dagangnya dibongkar paksa. Sudah pasti, hal ini menimbulkan kemarahan bagi warga lokal Malaysia yang selalu diperlakukan miris ketimbang warga asing. Dan nasib warga Malaysia pun harus menerima kenyataan pahit ini. Makanya tak heran, hal ini mengakibatkan kemarahan warga Malaysia di sana-sini. Bulan Ramadan yang seharusnya bisa digunakan masyarakat Malaysia untuk mendatangkan penghasilan di bazar Ramadan harus kalah dengan warga asing. Habis semua kemah diangkut. Ni ada masalah. Ya, masalah persatuan, masalah BKL. Biasalah. Yang ni suruh ambil lesen kot sana, yang ni kata urus lesen kot sini. Ni ada. Taman wilayah kecoh, taman wilayah kecoh. Habis dah diangkut dah. Habis diangkut dah, nampak. Nampak. Semua orang marah. Datang dah gila. Apa? Semasa kita handle tapak juadah, kita tidak ada pun mendengar khabar di mana tapak juadah ini dijual. Ya, puluh tahun kita jaga bazar Ramadan ini, menjual juadah ini, tak ada pun kita dengar tapak-tapak ini dijual. Tetapi hari ini, bila kita serah kepada Dewan Bandaraya sepenuhnya, hari ini saya dapat feedback dan saya dapat WhatsApp, saya dapat call, tapak-tapak ini, ada tapak-tapak yang telah pun dijual. Ya, kepada pihak yang kedua ataupun pihak ketiga. Aku pelik betul lah dengan Pak Cik ni. Katanya Pak Cik ni Presiden Persatuan Penjaja Peniaga Malaysia. Sekarang ni kerap sangat nampak muka dia dekat berita ni. Aku tak tahulah apa yang dia tak puati dengan Dr. Zaliha, aku tak tahulah. Aku nampaklah start yang dia tak puati tu bila Dr. Zaliha Menteri Wilayah ni start cantas golongan kartel bazar Ramadan ni. Golongan tengah ni dicantas habis-habisan oleh Dr. Zaliha. Dan peniaga-peniaga ni tak perlu melalui orang tengah dah kalau nak berniaga. Terus direct ke DBKL, sewa tapak hanya RM500 saja. Pakcik ni dia komplain lah. Dia kata dia dapat call, dapat WhatsApp. Kan? Masih ada lagi orang yang jual tapak pada pihak kedua, pihak ketiga. Tapi, bila suruh didedahkan, dia tak mau dedah. Dia kata apa? Biar pihak DBKL jalankan siasatan. Lepas tu Pakcik ni kata apa? Waktu saya handle tapak bazar Ramadan dulu ni, tak ada pun berlaku macam ni. Betul ke Pakcik? Pakcik tak fikir ke? Kenapa Dr. Zaliha ni cantas orang tengah ni?
Sebab ada orang report lah, ada bukti. Yang zaman dulu ni, peniaga-peniaga dikenakan sewa tapak ni bukan 2,000, 3,000, ada yang 30,000 pun ada. Saya Rosni binti Hussein, berniaga dari pemindahan dari tahun 97 sehingga sekarang 2002 sampai 2024 kami boleh lagi parking dekat belakang. Sampai hari ni tahun 2025 ni kami dah tak dapat parking. Jadi dengan usia kami yang dah tua ni, dengan kawan-kawan saya, rakan-rakan saya yang dah tua-tua ni dah tak larat lagi nak tolak. Bayangkan kami kena buka pukul 4 petang sampai pukul 12 malam. So kalau kami tak dapat parking macam ni, dengan bencana ekonomi kami memang dah tak ada. Kami nak mencari ni hanya sesuap saja, sesuap nasi orang kata. Lagipun peniaga-peniaga sekarang ni kami dah terkesan dengan ekonomi, dengan mana ekonomi kita pun dah bukan macam dulu lagi, dah teruk sangat. Bayangkan kalau kami tak dapat parking, macam mana kami nak menyambut Hari Raya Aidilfitri ni? Kami tak dapat income apa pun sampai sekarang ni, tak ada. Dulu sebelum ni kami parking tak ada masalah yang sampai bertahap macam ni. Bayangkan kami kena tutup kedai pukul 3 pagi, 4 pagi semasa kami parking. Di BKL arahkan kami tutup kedai. Jadi saya mohon sangatlah kepada Datuk Bandar, bagilah kelonggaran kepada kami berniaga parking untuk kami dapat menyambut Ramadan tahun ni. Saya harap Menteri Wilayah dengarlah keluhan kami yang susah ini, memandangkan kami dalam suasana langsung tak ada income dah sekarang ni, tak ada. Boleh dikatakan meniaga dah hari cuaca pun tak begitu baik. Lepas tu meniaga pun dapat, jangan kata nak pecah api ni pun kami meniaga pun susah. Bayangkan kami tolak barang tu sampai malam pukul 11 kami dah kena tutup. Jadi bila setiap hari, bila setiap tahun kami boleh parking, bila kami parking ni orang kata kami taklah sepenat macam ni. Dengan income tak ada, berniaga tak ada, semua pun tak ada. Jadi dengan apa kami nak menyambut Ramadan ni? Parking maksudnya apa tu? Parking kami letak barang dalam tempat berniaga kami. Okey. Bila disimpan barang tu belakang Maybank? Ya, belakang kami tolak masuk ke store. Kalau di BKL tak benarkan kami letak barang di tempat berniaga. Jadi kita orang kena letak di store. Jadi bayangkan dengan usia kami yang dah tua-tua ni, kami dah tak berdaya lagi. Kami minta sangat-sangat di BKL ni, mintalah sangat-sangat di BKL ni, bagilah kelonggaran untuk kami dalam masa 10 hari pun tak apa kami nak buat. 10 hari pun tak apa kami nak cari rezeki buat kelangsungan hidup untuk menyambut Aidilfitri. Sekian, terima kasih. Bulan Ramadan yang seharusnya bisa digunakan masyarakat Malaysia untuk mendatangkan penghasilan di bazar Ramadan harus kalah dengan warga asing.